Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak nasi minyak bersama acar timun. Bermula kita panaskan periuk, cairkan minyak sapi ataupun butter, masukkan 4 sekawan, tumiskan sampailah naik bau, masukkan bawang holland, bawang putih dan halia yang sudah dimayam, tumiskan sampailah naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan daun pandan, lepas tu masukkan beras yang sudah dibasuh bersih, yang sudah ditoskan, kacaukan dia sampailah dia sebati. Lepas tu boleh masukkan susu cair. Lepas tu boleh masukkan air mengikut sukatan masak nasi macam biasa. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam. Lepas tu kita kacaukan dia sampailah dia sebati. Lepas tu kita boleh pindahkan ke rice cooker dan kita masak nasi sampailah masak. Sambil itu kita boleh sediakan acar timun. Kita sediakan bawang holland, timun, carrot, cili merah mengikut kudasan. And then kita perasakan dengan gula. Lepas tu kita masukkan cuka. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam. And then kita gaulkan dia sampai dia sebati. Dah sebati kita boleh masukkan ke dalam peti ais untuk seketika. Bila nasi dah masak, kita boleh buatkan lubang di tengah-tengah nasi. And then kita titikkan pewarna kuning ataupun oranye. And then kita tutup tudung periuk untuk seketika. Lepas tu kita boleh gaulkan nasi untuk bagi warna dia sekata. Last sekali kita boleh taburkan hirisan daun sup dan bawang goreng. And then makanan siap untuk dihidangkan bersama acar timun dan ayam masak merah. Jom makan!